Hai, tips 1 minit hari ni. Oh, sorry ya, berat ah. Okey, hari ni saya nak bagi tahu kepada siapa yang mileage dia dah lebih dalam 200,000, 300,000, 400,000 kilometer ataupun kepada pemandu Grab. Ni terutama pemandu Grab lah. Kereta cantik lagi tapi mileage dah tinggi. So, apa jadi? Yang mana kalau mileage dah tinggi dan power dah mula kurang ataupun minyak dah mula kuat, okey, cuba anda cuci benda ni. Ni katalik ni. Sebab biasanya antara punca power hilang, minyak kuat, kalau mileage tinggi, inilah antara punca dia. So, apa anda kena buat? Katalik ni, anda kena cabut, anda kena cuci. Lepas cuci, pasang balik, insyaAllah power anda boleh kembali balik dan petrol pun akan semakin jimat. Kita tekan respon enjin pun akan semakin cepat, semakin best lah senang cerita. So, kalau anda ada masalah macam ni, kalau kereta anda nak cuci katalik, anda boleh bawa kereta, datang jumpa kami di Fizi Motorsport Sunway Ipoh. So, dapati hari ni settle.